Nasi kandar lengkap macam ni RM7.50 je weh. Di Teluk Parlimen Garang pula tu. Siap sekali dengan air ya. Malah ini pun ada dan yang ini pun ada juga. Nak tahu kat celah mana? Tengok video ni sampai hujung. Set promo ni untuk makan tengah hari. Nasi, sayur, ayam, bendi dengan teh ais. RM7.50 sahaja. Rasa nasi kandar je sedap juga bagi Ena. Rasa kari dia bukan rasa kari Melayu. Yang tahu je tahu. Dan rempah pada ayam dia pun not bad juga ya. So mix well. Nasi ayam kunyit ni pun serius weh, sedap. Nak rasa lagi menyengat, hangap sekali dengan sambal resmi dorang ni. Berapi weh. Menu special kita ada kari kepala ikan pembaris. Dia datang dengan 3 jenis sos yang berbeza. Kita ambil pembaris, kita ukur. Kalau kepala ikan tu 15 cm, 1 cm kita kira RM3. Sejujurnya Ena bukan fan kepala ikan, tapi Aziz suka dan dia cakap kari diorang ni memang key. Kepala ikan pun tak ada bau hanyir. Weh, ini first time tau Ena jumpa nan cheese lembut ini. Cheese-nya pun usah cakap lah, tengok sendiri pada video. Dia punya tanduri bagus tau sebab tak kering sangat. Waktu diorang serve air ni kat Ena terkejut betul tengok cawan diorang. Besar nak mampui, rasa nak berenang dalam cawan tu. Tiba. Syok lah hampa yang suka nasi kandar tu. Lagi-lagi yang ada family. Lagi-lagi yang duduk kat Teluk Parlimen Garang tu. Sebab apa? Memang marem weh.